Nabi sebut dalam satu hadis, ma fil jannati azab. Dalam syurga tak ada orang bujang. Laki-laki bujang tak ada, perempuan bujang tak ada. Laki-laki semua orang tahu dah. Orang laki-laki dapat bidadari. Punyalah cantik bidadari ni, muda selama-lamanya, dara selama-lamanya. Habis selesai orang laki-laki. Orang perempuan, yang pertama orang perempuan, mana-mana wanita yang tak berkahwin sampai akhir umur dia, jangan sedih. Orang perempuan yang bujang, anak dara sampai tua, ada. Jangan sedih, kerana Nabi telah sebut dalam satu hadis yang sahih, ma fil jannati azab, dalam syurga nanti akan berkahwin. Sabarlah. Orang yang tak berkahwin, laki-laki ke perempuan, dalam syurga mesti berkahwin, kerana ia janji Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kahwin. Mana-mana wanita yang tidak berkahwin kemudian mati, kemudian masuk syurga, Allah akan bagi pilihan dengan mana-mana lelaki yang dia nak kahwin. Kira dia masuk syurga tu, dia waktu dia berjalan tu dia pilih. Syurga ini kehidupan macam dunia, tuan-tuan. Kita pergi kedai ni, kenan kat lelaki duduk tengok. Tu siapa? Tek lalat dia besar. Sukalah tek lalat di pipi ni, saya suka. Hak juga suka tek lalat. Contohlah. Jadi tuan-tuan sekalian, kehidupan di syurga macam di dunia, dari segi boleh berjalan, ziarah orang, ada kenderaan, ada makan, ada syahwat, ada anak, ada keluarga, boleh bercucuk tanam walaupun tak perlu, boleh bertukar pakaian. Subhanallah. Jalan dalam syurga, lepas 18 tahun berkenan kat satu orang lelaki, di syurga lah juga, maka boleh berkahwin. Kerana mana-mana wanita yang tak berkahwin, mereka boleh memilih siapa saja yang mereka nak. Adapun orang perempuan yang diceraikan, sama juga. Yang diceraikan oleh suami dia, maka dia takkan berkahwin. Dia tidak akan disatukan dalam syurga dengan suami yang menceraikan dia. Dia boleh pilih dengan siapa yang dia nak kahwin. Itu dua. Nombor tiga, orang perempuan yang suami dia baik dengan suami dia meninggal dan dia tak berkahwin lain sampai akhir hayat dia, maka suami dia itulah yang akan menjadi suaminya di dalam syurga. Ini adalah dalil yang sangat kuat. Masuklah syurga bersama dengan suami-suami ataupun isteri-isteri kalian, sebab zauj yutlaq ala az-zawj wa zaujah fil Quran.